Tuan-tuan, saya telah beberapa kali berhadapan dengan situasi seumpama ini. Malah ketika saya ceramah di negeri Johor, di Felda Palung Timur 3, Segamat, di negeri Johor, dia buat konsert seberang jalan. Sampai langsung kita tak boleh bercakap kerana suara kita tenggelam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, UMNO ni kita ajak dia debat, dia tak nak. Dia penakut. Yang dia berani, dia ganggu ceramah PAS. Saya ketika jadi ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang, saya pernah hantar surat rasmi kepada ketua pemuda UMNO Negeri Pahang. Sampai hari ni dia masih ketua. Aku dah pencen dah, sebab umur 40 lebih dah. Tuan-tuan, dia tak jawab surat kita. Saya cabar debat atas satu tajuk kepentingan dan masa depan orang-orang Melayu. Sampai hari ini dia tak berani. Malah, tuan-tuan sekalian, Perdana Menteri Malaysia Datuk Najib pun sampai hari ini tak berani nak debat. Yang dia berani apa? Melalak macam tu lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sebutkan kepada tuan-tuan, setiap ceramah saya di mana-mana, polis rakam, pihak special branch rakam. Saya tak pasti malam ni rakam ke tak? Rakam kot. Maknanya dia rakam. Semua penceramah PAS dia rakam. Cari mampus kalau tipu dalam ceramah tu. Tuan-tuan, bukti ada. Kalau sekiranya kita cakap benda yang menipu, benda yang boleh menyebabkan penipuan dan sebagainya, kita akan terdedah kepada tindakan undang-undang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, hak belah sana dia baca Quran tadi. Dia baca ayat Quran, dia baca hadis. Saya harap kawan-kawan yang ada di sini tolong rakam. Sebab selepas Pakatan Rakyat menang di Malaysia ini, kita nak pasang benda tu kepada orang UMNO. Kita nak tengok dia nak lawan ke tak. Hari ini ayat tersebut, tuan-tuan, kalau ayat itu dibaca dalam konteks yang salah. Tuan-tuan, kalau ayat itu dibaca di Selangor, ya ayyuhallazina amanu atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau dibaca di Selangor, ustaz tu kena panggil pergi ceramah kat Selangor senang, biar kita menang lagi. Tuan-tuan, konteks tak betul. Dalam konteks demokrasi, ulil amri ialah yang di-Pertuan Agong, yang siapa-siapa pun tidak akan persoalkan kuasa dia, jaga agama dan sebagainya. Itu ulil amri. Adapun Perdana Menteri bukan ulil amri, sebab demokrasi mengizinkan. Kalau kamu tak puas hati, kamu boleh tukar masuk pilihan raya. Ini perkara yang perlu kita ingat. Tuan-tuan, saya dimaklumkan oleh kawan-kawan, permit dia, bukan permit, kita ni ada permit. Dia maklum dia nak buat di K Barat, tiba-tiba ceramah kat situ, tipu dah. Nak percaya apa kau orang tipu ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, betul? Baik, saya saja nak panahkan pentah ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tak panas, tak sedap. Ni hujan-hujan ni sejuk. Baik, saya sebut pada tuan-tuan sekalian, hari ini penipuan. Ini bentuk penipuan yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan, kita tunjuk pada tuan-tuan sekalian. Baik, dia tak ada isu lain lah, melainkan ada 3 benda. Ada 3 perkara sahaja yang hari ini UMNO Barisan Nasional gunakan. Termasuklah saya dipahamkan tadi, masa ceramah tadi, dia sebut, kita dengar hujung-hujung tu. Baik, ini dia, tuan-tuan. Jika Pakatan Rakyat menang, ini isu dia. Saya akan menjawab khusus pada malam ini ketiga-tiga perkara yang ditimbulkan ini. Jika Pakatan Rakyat menang, DAP jadi Perdana Menteri. Betul tak UMNO cakap begitu? Baik, yang kedua dia kata, kalau sekiranya Pakatan Rakyat menang, Kristian akan jadi agama rasmi. Kemudian kalau Pakatan Rakyat menang, Malaysia akan jadi pengkalan Israel. Inilah persoalan yang akan saya jawab pada malam ini, untuk tuan-tuan faham, supaya selepas daripada ini tuan-tuan boleh tengok dan boleh lihat bagaimana apa yang disebut itu langsung tidak benar. Semua itu adalah penipuan belaka. Baik, sebelum saya sentuh ketiga perkara ini, saya tunjuk bukti penipuan dulu. Tuan-tuan, saya nak cadangkan kawan-kawan kita yang ada di sana, kalau duduk di sana dengar ujung-ujung tak dengar.
Kan dia kena mari tengok video ni. Tinggallah biar penceramah tu cakap seorang-seorang. Tuan-tuan mari sini. Baik. Baik. Yang pertama tuan-tuan, saya tunjuk pada tuan-tuan. Baik, ini satu berita. Contoh utusan Malaysia. Utusan Malaysia. Saya bukan nak cerita orang lelaki ni, lelaki tikam isteri. Bukan nak cerita lelaki ni, tapi nak cerita gambar yang ada dalam utusan Malaysia. Ini gambar dalam utusan Malaysia. Berita ini juga disiarkan dalam akhbar-akhbar yang lain. Selain daripada utusan Malaysia, berita ini disiarkan dalam surat khabar The Star. Berita ini disiarkan dalam surat khabar harian Metro. Gambar disertakan sekali. Tapi tuan-tuan tengok betul-betul. Ini gambar harian Metro. Ini gambar The Star, surat khabar orang putih. Dan ini gambar utusan Malaysia. Nampak tak perbezaan? Malam ni kita nak ajak cari gambar tersembunyi. Baik tuan-tuan, ini utusan Malaysia. Tuan-tuan tengok kat mana? Saya nak suruh tuan-tuan tengok kat payung. Ini gambar utusan Malaysia. Yang ni gambar The Star. Nampak tak payung tu dah berbeza? Ada apa di situ? Ada dacing. Padahal tuan-tuan, kita nak sebut pada tuan-tuan sekalian, bila kita tengok gambar ni, fokus mata kita kepada lelaki ni. Tak ada pasal kita nak tengok kepada payung tersebut. Sebab payung tidak ada kena-mengena sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Tuan-tuan, tapi UMNO Barisan Nasional ni sampai peringkat, tengok utusan Malaysia ni, sampai payung pun dia ubah. Dia boleh tipu tuan-tuan hidup-hidup. Payung pun dia ubah. Tengok surat khabar The Star dan tengok surat khabar harian Metro. Satu. Ini satu bentuk penipuan yang berlaku. Yang hari ini kita beli RM1.50 dapat berita tipu. Termasuklah yang cakap seberang sana serupa macam utusan. Baik tuan-tuan, yang kedua saya tunjuk. Kita dedah satu persatu. Yang kedua, ini perhimpunan perkasa. Kan? Perhimpunan perkasa. Surat khabar utusan melaporkan perhimpunan perkasa ini dihadiri oleh 10,000 orang. Tuan-tuan, 10,000 orang pelancaran perkasa ni. Kan? Kita pun tengok-tengok, 10,000 ke? Kan kalau kita kira ikut baris-baris kerusi tu pun, dia lebih kurang dalam 1,000 ke 2,000 orang. Tapi utusan kata 10,000 orang. Tetapi bila perhimpunan rakyat yang dibuat oleh Pakatan Rakyat di sebuah padang yang luas penuh orang, yang ni utusan kata 500 orang je. Tuan-tuan, 500 orang. Ini bentuk penipuan yang berlaku hari ini. Tuan-tuan, baik, kita tengok yang ketiga. Malam ni kita tengok berapa? 100 aku rasa malam ni. Baik, yang ketiga tuan-tuan sekalian, tengok utusan. Dia kata kami akan buktikan. Apa yang mereka nak buktikan? Buktikan kononnya calon Pakatan Rakyat masa pilihan raya kecil Hulu Selangor, Datuk Zahid Ibrahim ni kaki botol. Dia kata kami akan buktikan bahawa Datuk Zahid ni kaki botol. Kita pun duk tunggu lah. Tunggu punya tunggu, maka keluarlah gambar ni. Gambar Datuk Zahid sekali dengan botol arak di celah tangan dia. Kita pun masa tu dah berdebar dah. Sudah nak jawab macam mana ni? Habis-habis kita jawab, alah cerita masa silam takkan nak ungkit. Itu habis-habis yang kita nak jawab. Tapi tiba-tiba ada kawan kita, dia cari. Mereka jumpa gambar asal. Gambar asal Datuk Zahid Ibrahim. Inilah gambar asal Datuk Zahid Ibrahim. Ini gambar asal dia. Tak ada kena-mengena. Ada botol arak pun tengah tu. Tiba-tiba boleh ke UMNO, dia tak celah tu letak botol arak pula dah. Tuan-tuan, ini penipuan yang berlaku. Sebab itulah kita daripada Pakatan Rakyat, kita tak pernah takut untuk berdebat. Cabarlah, sebutlah di pentas mana, pukul berapa, di mana, mana-mana pimpinan di peringkat tertinggi ataupun peringkat pertengahan ataupun peringkat negeri. Cabarlah ke mana-mana untuk kita berdebat. Kita punya fakta yang cukup untuk kita tunjukkan kepada rakyat. Tapi UMNO dia tak berani. Dia berani ganggu macam ni lah. Biarlah jadi anak jantan. Kan? Biar taruh macam pah ni anak jantan. Maknanya nak beritahu anak jantan ni macam mana? Hari ni kita ceramah, engkau dengar, ambil poin, besok engkau buat ceramah, jawab balik. Itu anak jantan. Kalau macam ni, ini bukan anak jantan, ini pondan.
Tuan-tuan, baik, seterusnya yang keempat, Nurul Izzah sebut ayat asal Nurul Izzah ni ialah tiada seorang pun boleh dipaksa untuk menerima ajaran tertentu dan perkara ini terpakai untuk Melayu. Maksudnya apa? Orang Cina tidak boleh dipaksa masuk Islam, orang India tidak boleh dipaksa masuk Islam, dan perkara ini terpakai untuk Melayu. Maknanya Melayu yang telah sedia Islam tidak boleh dipaksa untuk menganut mana-mana agama. Tapi utusan atas ayat ini dia buat tafsiran sendiri. Apa tafsiran utusan? Utusan kata, Nurul Izzah kata tidak seorang pun boleh dipaksa menerima ajaran tertentu. Maknanya orang India tak boleh dipaksa masuk Islam, orang Cina tak boleh dipaksa masuk Islam. Perkara ini terpakai untuk Melayu, maknanya Melayu juga tak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Ini cara utusan terjemah. Padahal terjemahan itu salah. Sebab bila perkara ini terpakai kepada Melayu, bukan maksud Melayu tak boleh dipaksa masuk Islam. Maksudnya Melayu telah disebut sebagai orang Islam, sebagai Islam. Dalam perlembagaan pun menyebut Melayu adalah Islam. Perkara ini terpakai kepada Melayu, maknanya Melayu yang telah Islam ini tidak boleh dipaksa untuk masuk mana-mana agama yang ada. Itu maksud dia. Tipu lagi. Tuan-tuan, baik, seterusnya komenlah besok. Masyitah pun kata mana boleh menggalakkan murtad dan sebagainya, mana boleh menggalakkan murtad. Baik, kalau isu menggalakkan murtad, saya simpan satu keratan akhbar. Ini keratan akhbar yang saya masih simpan sampai hari ini. Apa keratan akhbar itu kata? Jamil Khair sebut dalam jawapan di Parlimen. Apa kata Jamil Khair? Jamil Khair kata permohonan murtad 135 orang diluluskan. Siapa yang lulus ni? DAP ke? Tuan-tuan, Jamil Khair sebut permohonan murtad 135 orang diluluskan. Ini jawapan dalam Parlimen, bukan kedai kopi. Jawapan dalam Parlimen, Jamil Khair sendiri sebut. Tuan-tuan, ini yang berlaku. Baik, saya masih simpan keratan akhbar. Dia tak larat nak ceramah dah tu. Baik. Baik, saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian. Baik, ini Allah Muslim, ni kata Pak Allah. Pak Allah sebut masa ketika dia jadi Perdana Menteri, Allah Muslim to combat if their choice to. Maknanya apa? Saya terjemah kepada tuan-tuan. Orang PAS saya tahu dia faham. UMNO ni mungkin tak faham sangat bahasa Inggeris ni. Ni aku terjemah. Baik, Allah Muslim to combat if their choice to. Maksudnya apa? Mana-mana orang Islam kalau dia nak murtad, tukar agama, itu pilihan dia. Siapa yang kata? Pak Allah sebut. Di mana Pak Allah sebut? Ketika dia berkunjung ke Singapura dan dia sebut perkara ini. Masa itu isu perebutan mayat. Dan bila ditanya soalan ini, inilah jawapan dia. Kita masih, sebab itulah kita nak tanya, kenapa surat khabar, kenapa pemimpin UMNO, kenapa penceramah UMNO tidak mengambil ini isu besar untuk mereka marah, kenapa menggalakkan orang Islam murtad. Tuan-tuan, ini yang berlaku. Baik, saya dedahkan satu persatu supaya tuan-tuan faham. Baik, seterusnya. Mana? Seterusnya. Ini dia. Saya nak buat perbandingan. Tengok cara UMNO ni tuan-tuan. Pemimpin UMNO lah nak ceritanya pemimpin UMNO. Hak bawah-bawah ni dia dengar ya. Baik, pemimpin UMNO ni dia nak suruh rakyat berfikir cara salah. Baik, saya bagi contoh. Baik, Datuk Seri Nizam. Tuan-tuan masih ingat pegang lilin itu? Masih ingat kan? Datuk Seri Nizam pegang lilin. Pegang lilin tu kenapa? Kerana protes kematian Teo Beng Hok. Bukan maksud menghormati mayat ataupun menghormati lambang agama Kristian. Dia kata, bila kita tanya, dia kata cahaya keadilan dah padam. Maksud cahaya keadilan dah padam maksudnya apa? Orang yang disoal siasat di pejabat SPRM tiba-tiba dijumpai mati di pejabat SPRM. Kemudian bila siasat, akhirnya jawatan kuasa yang menyiasat kata Teo Beng Hok ini tidak mati, tidak dibunuh dan tidak membunuh diri. Maknanya dia tidak dibunuh dan dia juga tak membunuh diri. Mati jatuh bangunan. Bukan membunuh diri dan bukan ditolak. Mati apa? Yang aku tahu mati tak ada pasal, dia mati pucuk ya. Kan? Tapi dia kata ini mati, dia kata. Baik, tak apalah. Ni,
UMNO kata apa ni? UMNO kata mana boleh haram. Mana boleh haram. Baik. Dalam masa yang sama kita memiliki satu gambar. Gambar apa? Gambar Datuk Seri Najib pasang pelita Hindu depan kuil. Yang ni UMNO kata apa? Yang ni UMNO kata harus. Sebab itulah saya kata dia ajar kita berfikir cara salah. Kalau haram, haram lakalah dengan Perdana Menteri kau katakan, kena katakan haram sepatutnya. Tapi dia ajar cara berfikir salah. Baik, seterusnya replika papan pelewuk yang dibuat gambar Datuk Seri Anwar diangkat dan dinaikkan di bulatan Batu Kif besar. UMNO kata mana boleh hukum mendewakan pemimpin haram. UMNO kata haram. Tapi selang beberapa bulan selepas daripada itu, penyokong UMNO naikkan replika Datuk Najib. Sama juga konsep dia, pelewuk dia susun-susun tinggi. Sama juga yang ni bila kita tanya pada ulama UMNO, dia kata yang ni harus. Tuan-tuan, kena kat Pakatan Rakyat haram selalu kan? Dia ceramah mana-mana pun haram selalu. Kena kat Datuk Najib harus. Tuan-tuan, baik, seterusnya tengok gambar replika tu dengan gambar dengan kuil kan? Besar. Datuk Seri Anwar taklah besar mana, walaupun besar, tapi taklah besar mana kalau nak banding dengan ni besar. Orang Hindu pergi masuk dia kata, mana satu Tuhan aku besar lagi pada Tuhan aku ni. Tuan-tuan, baik, seterusnya bila ada imam, kita pun tak suruh imam ni, tak ada arahan pun daripada PAS. Imam ni kata, ya Allah, ya Tuhanku, engkau berilah hidayah pada ketua menteri kami. Minta supaya diberi hidayah, sebab orangnya dah baik kan, minta beri hidayah. Kita jumpa siapa-siapa saja orang yang bukan Islam, yang baik, yang tolong orang, kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, kau bagilah hidayah pada dia. Kan benda yang baik. UMNO kata tak boleh, dia kafir, mana boleh doa, haram. Baik, dalam masa yang sama, tuan-tuan masih ingat pada pilihan raya kecil Hulu Selangor. Pilihan raya kecil Hulu Selangor. Dan ni saya baca kain rentang yang dipasang untuk satu majlis dalam pilihan raya kecil Hulu Selangor, majlis bacaan Yasin dan solat hajat untuk calon Barisan Nasional P. Kamalaradin. Buat sembahyang hajat, buat baca Yasin, nak suruh Kamalaradin ni menang. Tuan-tuan, tak pernah orang buat, tapi UMNO buat. Ini yang berlaku. Baik, seterusnya UMNO kata ni harus. Baik, seterusnya bila ada parlimen yang dijemput untuk berucap dalam 5 minit, kebetulan dia datang untuk meraihkan orang buka puasa, dia dijemput untuk memberikan ucapan dalam 5 minit, dia wakil rakyat di situ. UMNO kata yang ni mana boleh, haram orang kafir masuk masjid. Baik, dalam masa yang sama kan, bila ada gambar keluar, gambar Kamalaradin yang menang dalam pilihan raya Hulu Selangor, juga pergi ke masjid, masuk dalam masjid, bagi cek pada Tok Imam UMNO ni sengih, tak ada seorang pun marah kata haram. Yang ni UMNO kata harus. Sebab itulah saya kata pada tuan-tuan sekalian, yang siapa-siapa pun di kalangan pemimpin UMNO pada hari ini, dia datang, dia bawa satu perkara yang nak mengajar rakyat berfikir dengan cara yang salah. Asal pembangkang buat, haram selalu. Asal yang UMNO buat, jadi harus. Tuan-tuan, baik, seterusnya dia kata ahli parlimen ni tak tutup aurat, mana boleh kan. Baik, kita tunjuk pada tuan-tuan sekalian kan, dia ni kafir, tak tutup aurat tu munasabah lah, dia kafir. Baik, yang ni yang satu lagi gambar ni gambar isteri Perdana Menteri tak pakai tudung juga, berjambur keluar tu kan. Yang ni UMNO kata harus. Saya buat perbandingan ini untuk tuan-tuan faham. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita faham, baru kita tahu bahawa selama ni kita ditipu. Baik, seterusnya dalam pilihan raya 2004, Datuk Najib ni diminta mandat. Dia kata bagilah kami mandat kami nak pilihan raya ni. Datuk Najib dalam ucapan dia kata apa? Saya akan baiki UMNO, tapi syarat rakyat kena bagi mandat. Maksudnya dia kata, bila nak baiki UMNO tu maksudnya memang Datuk Najib sahkan UMNO dah rosak. Dia kata, cuma dia kata nak
nak baiki tu, rakyat bagi mandat, kena bagi mandat dulu dalam pilihan raya akan datang. Saya nak sebut pada tuan-tuan, engkau presiden parti, engkau presiden, engkau boleh baiki UMNO tanpa perlu minta mandat pada rakyat. Sebab dia presiden, apa kena-mena parti dengan mandat rakyat ni? Kamu dah presiden, lepas kamu baiki UMNO, dah pulihkan UMNO, lepas tu barulah kamu datang minta mandat dengan rakyat. Ada juga munasabah. Ini belum baiki apa-apa minta mandat. Boleh percaya? Tuan-tuan, baik, 2004 saya sebut pada tuan-tuan, pilihan raya 2004, rakyat dah bagi mandat yang besar dalam pilihan raya 2004. Menang 91% Barisan Nasional. PKR tinggal 1 kerusi Tekutan Kanting di Pematang Pauh masa tu 2004. PAS tinggal 6 kerusi, DAP tinggal 12 kerusi. Dalam keadaan kita hanya ada memiliki kursi tak sampai 20 kursi. UMNO ada 101 kursi, mandat yang besar pada rakyat yang rakyat bagi. Kita nak tanya tahun 2004, apa yang UMNO buat kepada orang Melayu? Saya tunjuk. Saya minum dulu. Bismillah. Tentu dengar lagu tu dulu lah. Okey. Seronok bila kita bercakap ada muzik latar di belakang. Seronok kan? Tuan-tuan pun tak boring kan? Betul tak? Baik 2004 ni 2004 bila menang dalam pilihan raya 2004, tuan-tuan tengok sendiri. Tahun 2007 masih lagi dalam mandat. 2004, 2005, 2006, 2007, pilihan raya 2008 masih lagi dalam mandat. Apa UMNO buat pada orang Melayu di Pulau Pinang? Baik, ni berita yang saya ambil, seramai 168 orang hilang tempat berteduh apabila rumah mereka di Jalan Tok Kong, Tanjung Tok Kong dijilat api Sabtu lepas. Kebingungan kerana tidak dibenarkan membina semula rumah masing-masing dan tidak ada sebarang keputusan untuk menggantikan rumah mereka. Maknanya saya nak sebut pada tuan-tuan, pada ketika UMNO diberi mandat besar tahun 2004, orang Melayu tak ada harga. Orang Melayu dihalau keluar pada Pulau Pinang. Tuan-tuan, baik, Ogos 2007 masih lagi dalam mandat, seramai 37 keluarga. Bukan 37 orang, 37 keluarga Melayu kampung Sungai Nibong Besar, Bayan Baru bakal terusir apabila tanah mereka didiami puluhan tahun dibeli oleh syarikat Avon Gold Valley Sdn Bhd yang menyebabkan mereka ini berpiket. Penduduk dan ahli UMNO piket, demonstrasi lah. Tuan-tuan, ini yang berlaku. Inilah pada ketika rakyat bagi mandat besar kepada UMNO Barisan Nasional. Malah kita simpan lagi sejarah kampung Berembang. Apabila rakyat bagi mandat 2004, apa UMNO buat kepada penduduk kampung Berembang di negeri Selangor? Penduduk kampung Berembang ini surau tempat mereka salat. Surau ini diruntuhkan oleh Khair Toyo ketika Khair Toyo menjadi Menteri Besar Selangor. Rumah mereka dirobohkan, tilam-tilam berselerak, segala barang-barang berselerak. Anak-anak balik pada sekolah menangis tengok rumah mereka runtuh menyembah bumi. Anak-anak ini kebingungan dalam keadaan macam mana nak meneruskan kehidupan dan sebagainya. Anak ini hanya mampu menangis. Bila penguat kuasa balik, sebaik saja penguat kuasa balik, anak-anak ini pun dirikan balik plywood yang ada. Mereka dirikan balik, mereka tegakkan balik, mereka tarik tikar dan mereka tarik tilam dan mereka tidur berbumbungkan langit. Inilah nasib yang anak-anak Melayu dapat apabila UMNO diberi mandat besar pada tahun 2004. Tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya rakyat pernah dah bagi mandat besar 2004 kepada UMNO Barisan Nasional. UMNO khianat mandat rakyat. Orang Melayu tidak ada harga. Selepas pilihan raya 2004, soal Melayu bukan jadi bicara keluar daripada mulut UMNO. Soal Islam UMNO tak hiraukan. Soal Islam, soal Melayu hanya keluar daripada mulut pemimpin UMNO selepas pilihan raya 2008 apabila mereka hampir tewas dan hampir menjadi pembangkang. Barulah cakap soal Melayu. Dan saya masih simpan lagi gambar. Ini gambar
Masjid Bujan di Kemaman. Masjid ini tuan-tuan sekalian, bila menang kerajaan PAS tahun 1999, kita bagi tanah lot kepada rakyat Terengganu. Majoriti orang Islam, 100% orang Islam dapat lot tanah. Terengganu bagi, kerajaan Terengganu masa tu, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bagi tanah lot. Penduduk yang dapat tanah lot berkelompok ni, mereka pun sambil buat rumah, mereka buat masjid. Kena sebab tempat duduk mesti ada masjid, mereka buat masjid. Tiba-tiba tahun 2004 PAS kalah dalam pilihan raya di Terengganu. Tumbang kerajaan PAS di Terengganu. Tuan-tuan tahu apa nasib yang masjid ini dapat? Inilah nasib yang masjid ini dapat. Masjid ini dirobohkan. Malah pada ketika saat masjid ini nak dirobohkan, tuan-tuan sekalian, ada seorang hamba Allah lari masuk sembahyang hajat. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan video dia tak sembahyang hajat ni. Apa berlaku, tuan-tuan tengok sendiri ni. Ini berlaku ni. Nampak? Nampak ni ya? Tengah sujud main hajat, tengah sujud angkat. Saya ulang balik. Ini betul-betul bukan cobaan. Ni yang berlaku ni, peristiwa ini berlaku selepas pilihan raya 2004. Inilah pada ketika saat rakyat bagi mandat kepada UMNO Barisan Nasional. Saya tanya, kenapa pada ketika rakyat bagi mandat kepada UMNO Barisan Nasional, kenapa peristiwa ini terjadi? Maknanya tuan-tuan, dia tak jaga mandat yang rakyat bagi, dia khianat. Sehinggalah pada pilihan raya 2008, rakyat yang melihat keadaan ini, rakyat di negeri Selangor, rakyat yang punya maklumat dengan internet dan sebagainya, rakyat-rakyat di bandar, pengundi-pengundi di bandar, melihat peristiwa ini, mereka telah memutuskan untuk pilihan raya 2008, mereka memberi undi kepada, masa tu tak ada lagi Pakatan Rakyat. Masa tu kita hanya bersefahaman, kita hanya berbincang untuk kita pastikan lawan satu di setiap kerusi parlimen tidak akan ada 3 penjuru dan sebagainya. Sebab kita nak sungguh-sungguh menghukum sebuah kerajaan yang rakyat bagi mandat 2004, kerajaan ini khianat. Maka berlakulah selepas pilihan raya 2008, tuan-tuan boleh tengok sendiri, Selangor tumbang, Perak tumbang, Pulau Pinang tumbang, Kedah tumbang, dan juga Kelantan kekal. Baik, ni maknanya 2008 barulah UMNO cakap soal Melayu. Tuan-tuan, barulah UMNO cakap soal Melayu 2008. Barulah cakap soal Islam dalam pilihan raya 2008. Baik, kita tengok ni. Saya tunjuk pada tuan-tuan sekalian. Saya tukar-tukar slide ni sebab ada beberapa maklumat yang mesti tuan-tuan tahu. Baik, 2008 ni barulah UMNO cakap soal ni, soal Islam, soal Perdana Menteri orang Melayu dan sebagainya, soal Melayu. Baik, lepas tu dia kata jangan tukar kerajaan, eksperimen. Dia kata kalau atap bocor, dia kata atap bocor kan,
tukar atap je. Masalah sekarang ni orang yang duduk dalam rumah tu dia tak tukar pun atap tu. Kita nak halau lah orang tu keluar. Kita bukan nak tukar rumah. Tuan-tuan, kita nak halau dia keluar, dia biar atap bocor, tak sepatutnya dia biar. Baik. Dia kata seharam sokong DAP. Ni antara kempen UMNO. Lepas tu dia kata DAP jadi Perdana Menteri. Ni, DAP jadi Perdana Menteri. Baik. Saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian. Kempen pemimpin UMNO ni. Pemimpin UMNO ni bila dia masuk kampung ni Felda Tementi. Kan? Dia masuk. Penceramah UMNO sekali lah. Apa dia kata? Dia kata jaga orang Melayu. Jaga orang Melayu. Kalau sekiranya Pakatan Rakyat menang, DAP jadi Perdana Menteri. Orang Melayu pun bila dengar DAP jadi Perdana Menteri, takut ni. Allah, tak boleh. Baik, ini kempen di kampung Melayu. Tuan-tuan tahu dah, UMNO apa yang UMNO cakap bila mereka jumpa masyarakat Cina? Ni saya nak sebut. Bila mereka jumpa masyarakat Cina, kempen UMNO depan orang-orang Cina, mereka kata, jika Pakatan Rakyat menang, PAS akan jadi Perdana Menteri. Dia buat hudud. Dia kata pada orang Cina, PAS ni akan buat hudud. PAS ni kalau jadi Perdana Menteri buat hudud. Dia bercakap depan orang Melayu. Dia kata PAS tak akan buat hudud. PAS dah gadai prinsip. Perdana Menteri akan datang ialah DAP. PAS ni tak berjuang Islam dah. PAS tak akan laksana hudud. Ini kempen depan orang Melayu. Kempen depan orang Cina. PAS akan buat hudud. Kalau menang Pakatan Rakyat, PAS jadi Perdana Menteri. Mana satu betul Mana satu betul? Biar konsisten. Kalau kamu kata depan masyarakat Melayu DAP Perdana Menteri, pergi kat Cina pun patutnya cakap ayat yang sama. Kenapa depan masyarakat Cina kamu kata PAS jadi Perdana Menteri? Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang akan ditabalkan sebagai Perdana Menteri kalau Pakatan Rakyat menang. Dia akan buat hudud. Pemimpin UMNO kata ni. Orang Cina pun takut Tuan-tuan, ini di antara kempen buruk yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan, baik saya nak tunjuk tuan-tuan. Yang orang Melayu nak bimbang buat perubahan ni. Kan? Takut orang Melayu. Padahal nak takut apa? Nak buat perubahan. Kan? Dia kata Perdana Menteri DAP. Baik, tuan-tuan, negara ini ialah negara demokrasi. Negara ini negara demokrasi. Kursi terbanyak akan diangkat sebagai Perdana Menteri. Orang yang menang kursi terbanyak lah. Baik. Dalam pilihan raya 2008, DAP bertanding 46 kursi. 46 kursi. Kalau menang semua pun tak boleh jadi Perdana Menteri. Nak bimbang apa orang Melayu ni? Nak takut apa? 46 kursi. Lain lah kalau dia bertanding 100 kursi. Dia bertanding 46 kursi. Baik, nanti saya akan buat perbandingan MCA, gerakan, MIC, apa semua ni. Berapa kursi dia bertanding. Tuan-tuan boleh nampak ada ni. Baik. Ni. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Saya fokus kepada masyarakat Melayu. Saya pergi mana-mana saya fokus pada masyarakat Melayu. Sebab masyarakat bukan Melayu ni tak susah. Pasal bila cerita bab lembu dia faham dah rasuah. Bila cerita bab kapal selam dia faham dah bab rasuah. Kan? Tapi orang Melayu ni dia tahu berrasuah, tapi tak boleh tukar nanti Perdana Menteri Cina. Tak boleh tukar. Baik, saya nak tunjuk pada tuan-tuan sekalian. Pada pilihan raya 2008. Pilihan raya 2008. Berapakah komposisi calon Melayu dalam Pakatan Rakyat? Dan calon bukan Melayu dalam Pakatan Rakyat berapa orang? Baik, dalam Pakatan Rakyat tahun 2008, saya buat kajian, saya pergi pada setiap parlimen, saya bilang. Calon Melayu dalam Pakatan Rakyat yang terdiri daripada PAS dan daripada PKR dan daripada DAP ada 2-3 orang. Tiga parti ini orang Melayu yang bertanding di atas tiket Pakatan Rakyat ialah 146 orang, 66%. Tuan-tuan, bukan Melayu dalam Pakatan Rakyat yang bertanding kursi. Berapa banyak kursi yang dia bertanding? DAP dengan campur dengan PKR. Ada berapa orang yang bukan Islam dalam PKR, bukan Melayu kan? Jumlah mereka 76 kursi bersamaan dengan 34%. Tuan-tuan, baik, kita nak tanya dalam Barisan Nasional
berapa kursi Melayu, berapa kursi bukan Melayu. Kita buat perbandingan lah. Kalau nak tahu siapa lebih jaga Melayu, kita bandingkan ini. Baik, dalam Barisan Nasional ni, jumlah kursi Melayu yang dipertandingkan, wakil rakyat Melayu yang bertanding sebanyak mana? 123 kursi yang terdiri daripada parti Melayu dalam Barisan Nasional. Melayu ni dua parti ya. PBB dan PBB ni Taib Mahmud dan UMNO, dua parti. Dua parti Melayu ini diperuntukkan 123 kursi, 56%. Bukan Melayu 99 kursi. Tuan-tuan nampak? Saya ulang balik hak asal tadi. Bukan Melayu yang bertanding kursi dalam Pakatan Rakyat 76 kursi. Yang Melayu bukan Melayu dalam Barisan Nasional 99. Lu fikirlah sendiri oi. Tuan-tuan boleh bandinglah. Maknanya apa? Kalau menang Pakatan Rakyat, orang Melayu lebih terjamin kerana ahli parlimen Melayu bertambah dalam parlimen. Ini jumlah, ini parti-parti komponen bukan Melayu dalam Barisan Nasional ni. Kan? Ni saya nak sebut pada tuan-tuan, ni UMNO ni, DAP ni parti pelbagai kaum. Orang UMNO ni dia tanam pemikiran, dia kata DAP parti Cina, UMNO tanam. Kan? Ni Abu Bakar ni, saya dah cek dia confirm Melayu. Tuan-tuan, dia parti pelbagai kaum. MCA, tuan-tuan, MCA ada tak dia benarkan orang Melayu menjadi ahli MCA? Tuan-tuan, baik, dalam DAP ada juga calon Melayu bertanding. Kan? Ni saudara Bakar ni bertanding ni mana? Raut kan? Raut, dia bertanding Raut. Cuba tanya MCA, ada tak dia bagi satu kursi? Kita nak minta satu kursi pada Melayu, ada tak MCA bagi? Tak ada. Dia mengharamkan orang Melayu untuk masuk MCA dan tidak membenarkan orang Melayu bertanding atas tiket MCA. DAP dia benar tanding atas tiket DAP, orang Melayu pergi bertanding. Tuan-tuan, dan malah pilihan raya yang akan datang, tuan-tuan akan menyaksikan satu perubahan besar yang akan berlaku. Ini, saya nak tunjuk pada tuan-tuan, ini parti komponen Barisan Nasional ada 13. Tuan-tuan pergi tanyalah UMNO kampung ni. Tanya dia, Pakcik tahu tak parti-parti komponen dalam Barisan Nasional ni berapa buah? Dia, tuan-tuan, saya confirm, dia tak boleh nak jawab. Dia tak tahu. Daripada 13 parti komponen Barisan Nasional, 11 parti adalah bukan Melayu dan bukan Islam. Saya sebut satu persatu. MCA Chua Swai Lek, MIC Palanivel, PPP NKVS, Gerakan Koh Sukun. Ni semua nama ada bunyi Jawa. SUPP Jos Chan Hong Nam, PBS Joseph Pairen Ketingan, LDP Liu Viu Kiong, PBRS Joseph Koro, SPDP William Marvin Ikom, PRS James Jemot Masing, UPKO Bernard Gilot Dompok. Nama dia lah. Tentu kata apa nama mak bapak dia bagi. Sebelah parti ni, tuan-tuan, yang hang sibuk beritahu kepada kawan-kawan kita UMNO ni, sebab dia tak ada maklumat ni, beritahu pada dia yang hang sibuk satu parti DAP dalam Pakatan Rakyat ni, pasal apa hang tak sibuk 11 parti dalam Barisan Nasional? Kalau nak bincang soal DAP dalam Pakatan Rakyat, kamu balik selesaikan dulu 11 parti dalam Barisan Nasional. Betul? Selesaikan 11 parti tu. Kalau nak cakap soal Melayu, tuan-tuan, ini dia yang berlaku. Jadi UMNO terperangkap. 11 parti ni UMNO bagi berapa kursi pada mereka? 99 kursi. 11 parti ni. Lepas tuduh PAS, tuduh PKR jual kursi pada bukan Melayu dan sebagainya. Sedangkan inilah realiti yang tuan-tuan kena tahu. Tuan-tuan, ini yang berlaku. 11. UMNO, PBB, yang lain bukan semua. Dah. Itu sebab saya kata UMNO bila dia mainkan isu perkauman sebagaimana hari ini, sebenarnya isu tu menjerat leher dia sendiri. Sebab apa? Sebab bila rakyat buat kajian sebagaimana saya tunjuk pada hari ini, rakyat kata pembohong sungguhlah. Tuan-tuan, 11 parti bukan Islam ni. Tuan-tuan, ini ya. Sebab itulah saya sebut pada tuan-tuan ni, kita dalam Pakatan Rakyat, kan, dalam Pakatan Rakyat,
kita bertanding ikut komposisi kaum. Kan? Tuan-tuan tengok Teluk Kemang. Teluk Kemang. Calon di situ ialah Sonti Naden. Tu ujung Barisan Nasional. Dia letak Sonti Naden. Sonti Naden ni menang pilihan raya 2004 dan menang sebelumnya. Dia wakil rakyat di situ. Bila pilihan raya 2008, kita letak Kamaru Bahrin. Bertanding di Teluk Kemang. Menang Kamaru Bahrin. Teluk Kemang yang sebelum pada ni ahli parlimen MIC, tiba-tiba pilihan raya 2008 menyaksikan ahli parlimen orang Melayu dan orang Islam. Baik, seterusnya Kota Raja, Witness Warren, calon di situ menang beberapa penggal. Dalam pilihan raya 2008 kita letak Dr. Mariah. Dr. Mariah Mahmud menang. Dr. Mariah, apa maksudnya? Bertambah lagi satu kursi Melayu dalam parlimen. Baik, lagi Tan Chai Ho di Bandar Tun Razak. Tan Chai Ho, kita pun ada Tan juga, Tan Sri Khalid. Kau ingat kau seorang yang ada Tan? Kita pun ada Tan Sri Khalid lawan di Bandar Tun Razak. Menang Tan Sri Khalid. Apa maksudnya? Menang lagi satu kursi Melayu. Lagi, siapa lagi? Fuah Kiau lawan siapa? Fuziah Saleh. Kan? Menang Fuziah Saleh. Tuan, ini realiti dalam Pakatan Rakyat. Orang Melayu nak bimbang apa, nak buat perubahan. Sejarah membuktikan, senario pilihan raya membuktikan ahli parlimen Melayu bertambah dalam parlimen. Dengan kemenangan Pakatan Rakyat, ahli parlimen Melayu bertambah dalam parlimen. Ni, saya tunjuk gambar-gambar tadi. Baik, seterusnya kita ada 17 lagi parlimen. Yang lawan baru ni kalah. Kalaulah menang parlimen 17 ini, 17 parlimen ni, Air Hitam, Gelang Patah, Gerik, Tanjung Malin, Simpang Renggam, Pandan, Bayan Baru. Kalaulah menang kerusi-kerusi ini, dia tak akan jadi wakil rakyat MIC, MCA, gerakan sebagainya. Dia akan menyaksikan kalau menang 17 kursi pada pilihan raya 2008 dulu, akan bertambah 17 ahli parlimen Melayu dalam parlimen kalau menang Pakatan Rakyat. Jadi maknanya tuan-tuan, menang Pakatan Rakyat, ahli parlimen Melayu bertambah dalam parlimen. Tiba-tiba ahli parlimen Melayu bertambah, Perdana Menteri Cina. Apa punya fikir macam ni? Kan? Ahli parlimen Melayu bertambah dalam parlimen, menang Pakatan Rakyat, tiba-tiba Perdana Menteri Cina. Ini cara UMNO ajar kita berfikir dengan cara yang salah. Dia kata di APNT Islam, saya boleh tunjuk pada tuan-tuan, Ketua Menteri Pulau Pinang, kan, Tan Sri Wong Po Ni, start daripada Merdeka 1957. Start Merdeka, Wong Po Ni. Bunyi Jawa ke bunyi Melayu? Kan? Baik. Ketua Menteri yang kedua, Lim Chong Yu. Ketua Menteri yang ketiga, Koh Su Kun. Su tu satu perkataan, Kun bukan buah sukun. Kan? Maknanya bukan Melayu lah. Baik. Yang keempat, Lim Guan Eng. Maknanya saya nak sebut pada tuan-tuan, Ketua Menteri Pulau Pinang sejak merdeka dah Cina. UMNO baru sedar Ketua Menteri Pulau Pinang Cina. UMNO baru sedar tahun 2008. Oh, dia lambat sikit. 2008 Cina Ketua Menteri 2008 baru dia sedar. Padahal negara kita sejak merdeka dah Cina dah Pulau Pinang tu. Tuan-tuan, baik. Bila kita tengok peruntukan yang diperuntukkan kepada hal ehwal Islam, zaman Barisan Nasional dulu, UMNO jadi exco peruntukan hal ehwal Islam 25 juta. Ni zaman Koh Sukun. Baik, bila naik Ketua Menteri yang baru, orang kata dia anti-Islam, benci Melayu. Tuan-tuan tengok, tahun 2009 33 juta, 2010 38 juta, 2011 47 juta, 2012 64 juta. Tuan-tuan, pemimpin UMNO masa dia menang jadi wakil rakyat di Pulau Pinang zaman gerakan memerintah, tuan-tuan tahu tak apa kerja pemimpin UMNO di Pulau Pinang masa dia jadi wakil rakyat? Mereka jadi broker tanah, pujuk orang Melayu jual tanah, sehingga apabila hari ini kita buat kajian tahun 2008, kita buat kajian tanah orang Melayu di Pulau Pinang, di pulau tinggal 15%. 50 tahun UMNO mentadbir, Barisan Nasional mentadbir Pulau Pinang. 50 tahun mereka memerintah Pulau Pinang. Tahun 2008 bila buat kajian,
tanah orang Melayu yang tinggal di pulau hanyalah 15%. Ni kerja mimpi UMNO ni. Sekarang baru nak cakap soal Melayu. Kau juga tanah orang Melayu dulu, tuan-tuan. Ini kuliah Ustaz Azhar Idrus di Pulau Pinang. Bila? 19 Mei 2012. 19 Mei 2012. Tuan-tuan nampak? Ustaz Azhar Idrus semayang maghrib di situ, dengar kuliah maghrib, semayang isyak, penuh. Tajaan, siapa penanya? Penganjur anjuran Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Di mana? Padang Kota Lama. Zaman Barisan Nasional dulu, Padang Kota Lama ni tempat konsert, tempat hiburan, tempat konsert. Sekarang ni Padang Kota Lama tu kita boleh semayang. Tuan-tuan, zaman Barisan Nasional, tak usah haraplah tengah padang nak semayang. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Kemudian pemimpin UMNO kata apa? Jaga Kristian jadi agama resmi ni. Tuan-tuan, nak tahu Kristian agama resmi ataupun tidak, kena tengok penganut agama di Malaysia. Ni penganut agama di Malaysia. Daripada 27 juta, 28 juta, 27, 28 juta ni, 58% adalah orang Islam. Ramai mana 58%? 17 juta orang Islam. 17 juta orang Islam. Agama terbesar yang kedua ialah Buddha, 21%. 21% di ramai mana? 6 juta. Agama yang ketiga terbesar dalam Malaysia ialah agama Kristian, 9%. Ramai mana penganut Kristian di Malaysia? 2 juta. 2 juta orang Kristian di Malaysia. 2 juta daripada 28 juta. Boleh fikir ke penganut agama tu 2 juta, tiba-tiba agama resmi Kristian? Betul saya kata 2 juta orang Kristian ini tiba-tiba akan datang nak jadi Kristian agama rasmi. Siapa percaya memang bangang tahap gaban. Betul tuan-tuan, 2 juta ni mana boleh 2 juta. Orang Islam 17 juta. Maknanya kita kena tipu lagi, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Kemudian dia kata pengkalan Israel ni, saya tunjuk pada tuan-tuan ni berita ni. Kita tengok berita sikit. Aku penat cakap nak dengar lagu juga. Okey. Ini berita TV9. Tuan-tuan dengar betul-betul TV9 berita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Kesatuan Kaki Tangan North Park Malaysia Berhad NMB berdemonstrasi secara aman di hadapan pintu utama kontena Terminal 1 pagi tadi. Mereka mendesak kerajaan tidak membenarkan kapal dagang Israel berlabuh di perairan negara. Dituduh nak membantah kerana Israel ni menahan kapal bantuan ke Gaza. Dalam masa yang sama kita mempertikaikan kenapa dia tahan kita dan kita benarkan dia masuk dalam Pelabuhan Kelang. Lebih 100 ahli Kesatuan Kaki Tangan NMB berkumpul secara aman untuk menyerahkan memorandum kepada pihak pengurusan mereka. Mereka mahu pihak Lembaga Pelabuhan Kelang LPK, Kementerian Pengangkutan dan Operator Pengendalian Terminal Pelabuhan lebih peka dan bertindak secara kolektif, telus dan berani menentang kekejaman Israel. Pada 7 Jun lepas, kapal kargo Israel Zim Genova telah memasuki Pelabuhan Kelang. Ia menimbulkan persoalan kerana Malaysia dan Israel tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebuah lagi kapal Zim USA dijangkakan memasuki Westport pada 20 Jun ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Kong Chow Ha sebelum ini memaklumkan bahawa kapal Israel dibenarkan memasuki pelabuhan negara ini untuk tujuan perdagangan. Siapa tipu sebenarnya? Siapa tipu sebenarnya? Berita TV9 ini mengesahkan kapal Israel memang masuk ke Malaysia. Untuk apa kapal Israel masuk? Baik, kita nak tahu untuk apa. Ada seorang hamba Allah, nama dia Dr. Muhammad Asri. Siapa Dr. Muhammad Asri? Dia ni bekas mufti Perlis. Dia tanya dalam Twitter dia. Dia kata kepada yang berkenaan, benarkah kerajaan Malaysia masih izin kapal-kapal Israel berlabuh di negara ini? Harap beri penjelasan. Dia tanya ni, kapal Israel masuk ni apa kerja ni? Apa hal ni? Kan untuk apa? Dia tanya. Tiba-tiba yang jawab, siapa dia? Yang jawab ialah Timbalan Menteri Perdagangan. Dalam Twitter tu, balas balik Twitter tu, Timbalan Menteri Perdagangan. Siapa dia? Mukhris Mahathir. Timbalan Menteri Perdagangan. Mukhris Mahathir jawab, dia kata
benar kerana syarikat minyak sawit yang dieksport ke Palestin terpaksa dihantar melalui pelabuhan Ashdod Israel. Dia kata betul. Dia kata kita nak hantar minyak kepada rakyat Palestin, tapi kita guna pelabuhan Israel. Baik benar Israel? Tuan-tuan boleh percaya ke Israel izinkan kapal pelabuhan dia digunakan untuk letak minyak sawit bagi rakyat Palestin? Boleh percaya ke? Maknanya kalau minyak sawit itu masuk ke pelabuhan Israel, minyak sawit itu adalah untuk Israel. Tuan-tuan, Israel ni jahat. Mana boleh hak lagikan gudang makanan di Israel dia bom. Takkan dia boleh benarkan kapal-kapal Malaysia ni, kapal-kapal yang bawa minyak sawit daripada Malaysia, engkau masuklah ke pelabuhan aku, engkau gunalah pelabuhan aku, engkau hantarlah minyak kepada Palestin. Baik benar? Tuan-tuan, ini bukti yang mengesahkan. Siapa yang mengesahkan kapal minyak sawit dihantar ke Israel? Siapa? Timbalan Menteri Perdagangan. Mana ini bukan penipuan. Sebab itulah kita cabar sampai hari ini saman Mazlan. Kalau Mazlan tipu, Mazlan Aliman, sampai hari ini dia tak saman. Pasal apa? Pasal kita punya Mazlan lagi clear tu. Dia bawa transkrip, kan? Jual beli, resit jual beli dia bawa jual beli, dia tunjuk alamat kapal itu, di mana barang itu dihantar. Sampai hari ini dia tak berani saman. Tuan-tuan, ini yang berlaku. Sebab itulah saya sebut pada tuan-tuan, sekarang masa untuk kita buat perubahan. Kan? Tuan-tuan dengar tadi saudara Said Jonik. Orang Felda dulu berubah. Ni anak raja Terengganu, bapa saudara kepada Sultan Mizan sekarang, Tengku Paduka Raja Tengku Ibrahim, serah borang kepada Tok Guni Aziz. Ini Datuk Abu Bakar Omar, pegawai khas dua bekas Perdana Menteri. Siapa dia? Husin On dengan Dr. Mahathir. Dia pegawai khas zaman dua Perdana Menteri ini, menyerahkan borang kepada PAS. Kemudian Datuk Sudin Sahab, bekas pengarah Kastam Pulau Pinang. Dr. Khalid Kasim, bekas Presiden dan Timbalan Pengarah Hospital Besar Melaka. Laksmana Pertama Bersara Imran Abdul Hamid, Tentera Laut Diraja Malaysia. Datuk Haji Adnan Ibrahim, bekas pengarah Jabatan Pelajaran Perak. Datuk-datuk ni mari ni, tuan-tuan. Haji Yusof Hassan, bekas Timbalan Pengarah JAKIM, bahagian sumber manusia. Datuk Fauzi Syahri, polis. Datuk Fauzi Syahri, bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, menyerahkan borang menyertai PAS. Bukan komang-komang orang ni. Datuk Haji Ahmad Zabidi bin Syamsuddin, bekas Ketua Jemaah Nazir Kementerian Pelajaran Malaysia. Haji Abdul Rahman Taib, bekas pengarah Kanan Lembaga Pertubuhan Peladang, ni yang bersama ceramah dengan kita. Haji Said Jonik, pengarah eksekutif Freda Plantation. Tuan-tuan, Datuk Ramli Buyung, bekas naib Presiden Kanan Fekra. Kita nak ceramah sekarang ni, sakit mulut nak sebut Datuk Seri, Datuk Tan Sri, Datuk Seri, kan? Ni yang sama dengan kita pada hari ini. Datuk Profesor Datuk Dr. Nik Zain, Nik Yusof, bekas Ketua Setiausaha Kementerian Tanah dan Galian. Datuk Ismail Hamzah, bekas Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Habis semua datuk-datuk cerdik pandai semua ni menyertai PAS, kan? Jadi pengurusi ketua kampung tunggu apa lagi? Kan, tunggu apa lagi? Pengurusi JKKR ke apa benda ke? Tunggu apa lagi? Tuan-tuan, kemudian diikuti dengan Datuk Tamrin. Kemudian Abdullah Ali, legenda bola sepak negara. Artis Bob Lokman. Kita ada dah buat filem pendek. Di kalangan artis dia dah buat filem pendek. Nanti ceramah-ceramah saya nak minta dia tayang dalam 17 minit. Filem anak tu bawa balik pada luar negeri, sampai di airport, disambut oleh bapak dia. Bob Lokman jadi bapak. Anak tu ialah Leman Raja Lawak, kan? Sampai di airport, masa tu Perdana Menteri baru dah, Kerajaan Pakatan Rakyat. Dia buat filem, kan? Dia pun terkejut. Pergilah, dia kata, abah, dulu kan kat sini ada pondok tol. Mana pondok tol? Kerajaan Pakatan Rakyat. Tak ada lah, tol free. Tuan-tuan, mereka buat filem ni, filem pendek ni. Nanti suruh kawan-kawan kita sini download, kemudian tayang sebelum ceramah. Filem pendek, itu baru episod pertama. Dia ada sambung pula episod kedua dan sebagainya. Kemudian Aisyah The Fan Club yang bersama dengan PAS. Kemudian Hairi Osman, Lieutenant Adnan. Kenal? Lieutenant Adnan.
Dulu 31 Merdeka, 31 Ogos malam tu kan ada tayangan. Macam boleh kata wajib lah. Setiap malam 31 Ogos tayangan wajibnya Lieutenant Adnan. Tahun ni Lieutenant Adnan tak keluar. Sebab Lieutenant Adnan dah masuk PAS. Baik. Leman Raja Lawak. Ini pengarah filem yang mengarah klip video pendek. Kita dah ada cukup lengkap ni. Pengarah dah ada dan sebagainya. Kemudian Syam Kamikaze bersama dengan PAS. Kemudian Iwan Syahman. Kemudian Katrina Ross. Kemudian kumpulan ekspedisi Dayang Ku Intan. Tuan-tuan, Inspektor Eliza gerak khas. Kan? Tadi saya tunjuk tadi Datuk Fauzi Syahari tu polis betul. Ini polis olok-olok. Maknanya polis betul pun Sokompah, polis olok-olok pun Sokompah. Tunggu benda lagi. Tuan-tuan, kemudian Zulkifli Ismail, ini antara figure-figure yang bersama dengan PAS. Sebab itu saya katakan, bila mereka dah buat perubahan, rakyat semua dah mula berani untuk buat perubahan, bandar-bandar buat perubahan, kita di kampung, masyarakat Felda juga mesti berani untuk buat perubahan. Tuan-tuan, tak perlu bimbang dan sebagainya. Bila tukar kerajaan, yang tukar Perdana Menteri dengan Menteri Kabinet, polis tulah juga, cikgu tulah juga, kaki tangan Felda, kaki tangan tulah juga. Kita tukar jawatan-jawatan politik ini, kita tukar. Nak takut apa? Bukan mana bila kita menang, kita pun panggil OCPD bera ni, hang tak jawatan, kita lantik Pak Mat kampung ni jadi OCPD. Dah. Kan? OCPD tu juga, polis tu juga, SP tu lah juga. Kan? Masa tu dia tak rakam dah ceramah aku, ceramah UMNO lah dia rakam. Dah jadi pembangkang dah masa tu. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah saya kata rakyat mesti berani untuk buat perubahan. Rakyat mesti berani mengangkat kad merah kepada Perdana Menteri Malaysia. Boleh? Saya yakin tuan-tuan di Bera ni boleh untuk buat perubahan. Rakyat mesti angkat kad merah kepada UMNO Barisan Nasional. Sekadar itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Sebelum tuan-tuan balik, tuan-tuan dapatkan kartunis Zuna yang buku dia kena rampai kan. Jadi dia tak jual buku ini di pasaran terbuka. Buku ni mahal sikit lah sebab semua color, full color, RM25. Sambil tuan-tuan boleh bantu saudara Zunar ni. Tajuknya Lawak dan Lawan. Ada di bawah kanopi tu, kat lampu tu. Tuan-tuan dapatkan. Sekali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada sebab kekasaran dan ketelajuran. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi dan seluruh pimpinan yang telah memberikan ceramah pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih juga kepada tuan-tuan yang telah memberikan sumbangan pada malam ini dan jayakan, semua pihak telah menjayakan program pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan, pastikan Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke-13 akan ditumbangkan untuk digantikan dengan kerajaan yang lebih prihatin kepada rakyat, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.